Hai, anda bersama dengan Vid Daily. Hari ini kami nak bawa anda pergi makan di sebuah restoran yang menyediakan makanan Thai, iaitu Ban Kanom Jin. Nak tahu apa yang best dekat sini? Jom ikut saya. Ada di Ban Kanom Jin yang terletak di Empire Damansara ni. Basically dekat depan saya ni ada Kanom Jin set, okey, ataupun bahasa mudahnya kita panggil laksa siam lah. Dekat depan ni ada laksa, sayuran, 4 jenis sos dan juga ada 4 biji telur ni. Dan saya tambah extra fried chicken, sangat-sangat menggoda ni, dan juga ada air madi tea. Anda boleh nampak ada 2 layer. Sebab apa ada 2 layer? Mereka campurkan tea di bahagian bawah ada, dan dekat atas ni ada green tea. Oh, madi tea ni dia tak terlalu manis, memang sangat-sangat mesra. Kanom Jin set ni anda boleh makan 2 ke 4 orang. Okay, mereka ada beri 4 jenis sos ataupun kuah. Pertama sekali ada green curry, nam prik, southern namya dan juga red namya. Okay, saya nak rasa green curry dia dulu. Kita boleh rasa lemak-lemak dia tu, dan ada rasa spicy juga. Saya nak rasa nam prik. Sekali pandang nam prik ni dia macam kuah kacang sikit, macam kuah sate sikit kan. Yes, nam prik ni rasa macam kuah kacang. Kau boleh rasa lemak-lemak kacang tu, dan juga ada rasa spicy sikit. Saya nak campurkan green curry dan juga kuah nam prik. Masukkan telur rebus ni. Sebenarnya jika anda nak campurkan ke semua kuah yang ada pun boleh, tak ada masalah. Ikut cita rasa anda, dan saya pilih untuk makan bersama dengan ayam goreng yang crispy ni. Memang mengancam dia. Campuran green curry dan juga kuah nam prik ni betul-betul orang kata membuka selera lah, okay? Dengan rasa lemak-lemak pedas dia tu, lama ai. Saya sarankan anda untuk cuba ayam goreng dekat sini. Memang padu weh. Depan saya sekarang ni ada green curry fried rice dan juga filet ikan siakap goreng. Dekat sebelah saya ni ada dirty tea. Sebab apa dirty tea? Mereka campurkan tea di bahagian bawah dan juga kopi di bahagian atas ni. Dan combination kopi dan juga teh ni tadi memang sangat-sangat unik. Just nice rasa dia, memang layan. Mereka goreng nasi ni dengan green curry, sebab itulah colour dia warna hijau ni. Memang unik rasa dia. Boleh rasa lemak tu, sebab dia orang gunakan green curry sebagai rencah utama. Memang mesra rasa filet ikan siakap ni dan juga nasi goreng ni. Okey, dekat depan saya sekarang ni ada roti steam dan juga ada 2 pilihan kaya. Biasa kalau kita makan dekat luar akan makan roti steam ni dengan kaya pandan. Tapi dekat sini memang special, dia tak dapat kat tempat lain. Mereka ada kaya green tea dan juga kaya Thai tea. Gebu lagi roti dia ni. Panas pula tu. Kami pekat lagi dia punya kaya ni. Boleh rasa santan yang berlemak dan juga rasa green tea dia ni tak strong sangat. Makan pula dengan roti yang gebu ni, memang padu. Kita nak try dia punya kaya Thai tea ni. Seriously, memang unik rasa kaya Thai tea ni. Boleh rasa flavor tea ni tadi campur dengan santan yang berlemak, memang layan. Saya lebih prefer kaya Thai tea ni sebab rasa dia unik dan korang tak boleh dapat dekat tempat lain. Belanja minimum RM30 boleh masuk cabutan bertuah untuk menang PS4 Pro. Jangan lupa subscribe dan juga tonton video Vid Daily yang lain.